Hello guys, welcome back. It's me Yin. So, kali ni kita nak buat apa? Kita nak pergi masuk hutan. Kita akan bercamping, bermalam dekat hutan. So, kita akan buat beberapa aktiviti. Vibe lah, cari vibe hutan. Let's go. Okay, sekarang kita dalam perjalanan ke tempat untuk kita bercamping. Kalau dah sampai, kita akan update. So mungkin lagi kita berhenti beli barang dulu apa yang diperlukan untuk kita bercamping bermalam di dalam hutan. Stay tune. As you guys know, terang dalam perjalanan. Tapi apa yang korang tak tahu, sebenarnya plan dia lain. Tapi sebabkan ada cacat cela, cameraman kita buat hal. Sekarang buat apa orang teka lah. Plannya tengah-tengah hari petang tu patut dia masuk lah. Dah sampai dekat site dah. Tapi tak apa kan, apa-apa kita jalan je. Untuk korang, kita jalan je. Let's go. Let's go. So, kita teruskan perjalanan sampai ke destinasi. Sampai je dekat sana, kita terus cari kedai yang berdekatan untuk kita beli barang-barang untuk kita survive dalam hutan. Jom sambung tengok video. So, kita cari barang dulu Barang keperluan. Kuda-kuda tak mau beli. Kuda-kuda Kita ambil yang penting dulu lah. Ambil yang penting lah, ambil yang penting. Dah settle beli semua barang, kita orang pun sambung perjalanan pergi ke tapak perkemahan. Time ni aku dah fikir dah, betul ke apa yang kita orang buat ni? Tapi tak apalah, benda pun dah jalan kan. Kita teruskan je. Jom sambung tengok video. So, kita dah sampai dekat tapak untuk kita bermalam dekat dalam hutan. Kita tengok apa aktiviti kita akan buat dan macam mana suasana dia. Kita akan tahu je lagi. So, korang stay tune. Kita akan angkat barang dulu, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga tak ada apa-apa, tak ada apa-apa benda malapetaka yang Balik keselamatan kita number one. Semoga semua-semua lah. So sekarang kita tengah berjalan pergi ke tapak untuk kita bermalam malam ni, berkemah. Tapi walaupun macam mana kita suka pun, keselamatan nombor satu Betul. Walaupun pun korang buat, Saya kepada Allah Betul. Subhanahu wa ta'ala. Let's go. Let's go. Sekarang mana tapak dia? Uish. Lampu tak dudul. Ya, lampu kau ada. Sekejap. Baru jalan masuk tau. Kita akan berjalan guys, lebih kurang dalam 3 ke 400 meter something. So footage mungkin sikit je sambil berjalan ni. Dah sampai, kita baca kemah, kita update lain. So inilah dia situasi dia di dalam hutan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mencabar Kita punya perjalanan. Atas ni okey lah. Ha? Aku rasa atas ni okey lah. Okey. Aku rasa sini kan mah. Sebab sini lapang kan? Yeah. Nak kata gelap pun tak gelap kan? Mana pacak mana? Sini. So sekarang kita dah sampai tapak untuk kita bermalam. So let's go. Kita set up dulu. Memang pure hutan. Betul? Sementara kita nak pasang kan. So power supply. Bismillah. Let's go. Let's go. Sekarang ni macam ni DIY. zaman-zaman pengangkap dulu. Inilah gunanya ilmu zaman pengangkap. Kalau kau nak tahu, if you ask me lah. Ni aku ikat tali kasut je. Okay, sekarang kita dah hampir siap kita punya kemah. Kemah Park and Play. Okay, so sekarang kita dah set up sikit. Kita punya tempat bermalam Bermalam. So sekarang kita potong ranting untuk buat unggun apa So sekarang kita bagi pada dua kumpulan. Syami dengan aku masak nasi, Kai dengan Sakang mancing bos. Jangan kumpau jangan kumpau. Roti kan. Kau kalau satu petak roti tu, satu piece roti tu, dan suku je buat empat. Yang lain masuk dalam mulut. Masak nasi tu. Tak tahu lah cukup ke tak. Tapi cukup juga. Macam aku makan sikit je. So guys, ini aku akan ajar cara-cara masak nasi Ajar pula. Aku ajar masak nasi macam ni. First sekali kau kena baca bismillah. Lepas tu basuh tangan korang bersih-bersih. Okay, lepas tu letak air pahit tadi kan. Letak air pahit. Masa kau ni kalau boleh kau selawat. Kalau boleh selawat lah orang kata.
Aku lupa apa kebaikan dia, tapi aku pernah diajar macam tu lah. Kena sawat. Boleh-boleh baik kan. Kita amalkan juga. So kita dah basuh lebih kurang 3 kali. Lagi bersih. So kita akan ukur macam ni. Make sure beras tu dengan air dia sama paras. Kita ukur keliling sikit lah, banyak tempat. Dia takkan dapat permukaan yang sama rata semua, tapi korang bajet-bajet lah. Sekarang kita dah settle basuh semua. Kita tunggu nasi masak dalam berapa minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Kita tengok. So let's go, kita tengok dia orang mancing. So sekarang tengok apa ni? Ni dedak. Dedak ni keras tadi. So, Okay. kita rendam di dalam air. Kan? Okay. Bagi dia kembang sikit, Bagi dia kembang. lembut sikit. Lembut. Lepas tu sekejap lagi kita gumpal dia buat umpan. Let's go. Let's go. Let's go otai. Otai mancing. Tak ada lah otai. Mancing ikan boleh lah. Otai. Main one. Main was. In our universe. So, rasa dapat ikan gue malam Dapat ni. guys. Percaya cakap aku. Percaya rezeki Tuhan. Satu. Tarik. Gulung. Fish on. Let's go. First fish of the life. Aku memancing tu. Aku memancing siap. Tolong. Okay. Baru malam ni memancing for the first Macam time. mana perasaan? Weh, perasaan dia bercampur bau Dia macam Dia happy lepas ni konten memancing. memancing. Stay tune. Let's go. Stay tune. Macam ni. Ni contoh ni ikan kan. Ni ikan kan. Roan dia. Lepas tu kita letak atas kayu, kita setting Y yang tu kan. Y sini satu, sini satu. Ke bawah. Kita pusing macam tu. Style tu. Kita proses lumur ikan dengan limau mandarin. Limau mandarin. Limau mandarin. Besar sangat kan ni. Weh, sedap weh bau. Kata kita bakar. Tu makan lah, tu makan lah. Tak kot. Gua macam Papua. Sama-sama ni kan. Macam apa? Kata bakar gang. Bawa asap. Letak garam sikit. Letak garam sikit. Kita suruh bakar roh. Ya. Macam Suruh guys. Okay, so sekarang kita dah habis memancing tadi Habis memancing, dah siang ikan. So sekarang kita nak membakar. Ni kejadian. Kita akan salah ikan kat sini Tengok sikit kejadian nasi ni. Nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, baik tu nasi. Dia real lah. Dari Dia real preman nasi lah. Mana nasi. So, sekarang kita masak sardin pula. Masak sardin Sardin. Let's go. Kita punya bahan bawang putih, cili sikit, ada bawang, minyak sikit nak tumis. Lepas tu sardin. Kita tak ambil sardin lah sebab kan dahulu dalam tin tu panggil sardin kan. Tapi kita ambil ikan mackerel. Nampak guys? Mackerel. Mackerel sedap. Bagi aku lah mackerel sedap. Bagi kau lah. If you ask me lah. If you ask me lah, real kecang, ya. Real tu. Okay, sekarang aku nak buang kulit bawang, potong. Lepas tu lagi kita tumis. Let's go. So kat sini kita masak sardin. Dekat sana kita panggang ikan. Panggang yang tak berapa panggang boleh lah. Let's go. Let's go ya kan. Mi sebelum ni kemah mi kau hangui nak kemah tu kan. Tak apa dah. Wah ini apa benda besar sangat api ni.
Masakan semua dah ready ya. So tinggal nak makan je. Let's go. Sardin, ikan bakar, rupa tak tahulah rupa apa dah ni. Dah patah duk. Nasi. Tu je lah. Aku nak Sardin, nasi, ikan bakar. Let's go. Kita makan dulu. Okay, so ni muka-muka lepas makan Yang tu. Dia punya vibe makan dekat hutan ni lain macam kan? Hidup. Walaupun sardin. Walaupun sardin dan ikan sedap Syami. Ya Allah bagi Ikan sedap. panggang. Allah bagi sedap. Alhamdulillah. Allah bagi kenyang. So kita dah habis makan. Sekarang kita sesi berborak kacip ke apa ke sebelum kita tidur Lepas je semua makan, kita pun lepak-lepak sekejap, borak, healing, menikmati alam. Lepas tu kita terus masuk tidur untuk berehat. Good morning guys. Kita dah bangun pagi ni. Kita bangun, kita masak sikit, makan sikit sarapan dengan tu. Lepas tu kita kemas-kemas, lepas tu kita gerak Yang penting kita kemas dan jangan separkan tapak tempat kita berkemah Sebab dalam lautan ni kena boleh jaga sikit. Bukan kita je duduk kat sini kan. Best juga kan aktiviti macam ni kan. Orang kata bersatu dengan alam Kita mencari ketenangan dalam hutan, tenang-tenang. Best Ini kita masak simple-simple je. Masak ni lemak daging. Lemak daging, let's go. Jadi kita tengok lemak daging dia macam mana kejadian. One eternity later. Inilah dia masak lemak daging yang tadi Inilah dia masak lemak daging paling sur. Pagi-pagi makan Maggi. Okay guys, tu je kita punya aktiviti pada kali ni Kita punya video. Harap korang enjoy. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni kat kawan-kawan korang. Kalau korang suka aktiviti macam ni lagi, korang boleh komen kat bawah. Ataupun korang ada idea nak buat konten apa lepas ni, korang boleh komen juga kat bawah. Okay, so jumpa korang lepas solat Jumaat minggu depan. Ciao. Oi.